Assalamualaikum dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Melukis bersama Pakcik OPG. Alright. Okey lah. OPG sekarang kau tengok apa benda pula ni? Ada 4 benda ni. Ada bulat lah ni. Ada ini. Ada inilah. Ada muka, ada pokok. Okey. Kali ini Pakcik nak cerita satu konsep dalam melukis, iaitu nama dia boleh nampak ke? Shading. Tulisan. Okey. Shading ni adalah apa? Shading ni gunanya untuk kita nak menentukan arah cahaya. Kalau macam kita tengok lah, kalau kita tengok barang kan, kita tengok kalau kita letak tepi tingkap, kita boleh tengok ada kawasan gelap, ada kawasan terang, lepas tu arah bayang-bayang. Tu semua tu kita tengok daripada arah cahaya lah. Okey, shading ni pakcik nak demo sikit apa yang kita boleh buat dengan shading dia dan apa efek dia pada kita punya lukisan. Okey. Jadi episod ni pakcik inilah rasa pakcik mungkin korang tak follow lah kot. Mungkin korang lebih pada menengok. Tapi kalau korang nak ikut juga pakcik, okey, macam biasa, jangan lupa asah pensel tajam-tajam, kertas di meja. Okay, kita lukis sama-sama. Okey. Mula-mula sekali, kita tengok shading. Shading ni kita nak buat apa? Macam pakcik cakap tadi lah. Kita nak bagi tentukan arah cahaya kan. Okey. Salah satu shading kebaikan shading ni ialah dia nampak lukisan kita nampak lebih 3D. Tak ada macam kalau korang tengok sekarang ni ini bulatan ni nampak flat, pokok ni nampak flat, orang ni pun nampak macam flat lah, macam lepi. Kalau korang selalu tengok pun ya, pakcik tu rasa pakcik ada contoh untuk shading kat sini. Okey. Ya, kita pakcik tunjuk contoh shading ni. Pakcik ada 3 gambar ni. Nampak ni? Pakcik nak tanda kejap dengan merah. Okey, tu nampak ni. Di kawasan ni. Ni kita pergi shading. Tengok kawasan ni. Tengok dia nampak apa? Ya, cahaya penentu cahaya. Kalau dari sini kita boleh tengok cahaya datang dari mana. Cahayanya kalau ni macam datang dari merata-rata. Ini pun satu contoh. Tengok, kalau tengok nampak ni dekat bawah ni. Kat sini. Betul rambut dia tak nampak. Ni semua kita bagi shading. Lepas tu kau tengok betul-betul tengok. Rambut dia ni, ini tak cahaya dia datang dari sini. Kalau tengok rambut dia terang kat sini, lepas tu dia beransur gelap. Tengok kat sini lagi gelap. Ni kita pergi shading. Ni pun sama. Tengok nampak shading kan. Kalau tengok Luffy ni pun sama tengok. Bawah ni atau kat celah ketiak dia tu. Apa semua ni kan. Ini kita boleh tengok arah cahaya dia dari sini. Arah cahaya dia tengok sini. Lepas tu kalau tengok dengan efek dia bila dia buat shading tu lukisan tu nampak lagi timbul. Tengok macam barrel ni tengok. Dengan dia buat shading ni macam ni, nampak barrel tu, dia bentuk barrel tu menjadi. Tak adalah macam nampak macam bentuk petak kaku macam tu. Jadi kita nak episod kali ni kita nak explore idea macam ni dan macam mana kita nak buat benda macam tu. Okay, first kali pakcik ambil contoh. Okay, kita ambil petak ni. Okay, kalau tengok petak ni sekarang ni, rupa macam petak ni terapung dekat awangan. Okay, jadi sekarang kita nak jadi macam petak tu dia terletak atas satu benda, atas lantai ke apa, jadi apa kita buat. Shading dengan arah cahaya ni memang penting. Okay, first kali sebelum kita buat benda tu, kita tentukan dulu mana arah cahaya kita. Okay, ambil contoh, kita buat arah cahaya kita macam ni. Kita ambil kata arah cahaya kita dari situ. Bila arah cahaya kita dari situ, kita boleh tengok kawasan mana yang tak kena cahaya. Jadi kita ini kena cahaya dan ini tak kena. Ini kena, ini tak kena. Nampak tak? Okay, jadi apa kita buat sekarang? Kita ambil pensel kita, sekarang kita gelapkan kawasan ni.
tengok. Ada nampak perubahan tak? Dia nampak macam apa? Kedalaman sikit. Alright. Tengok, nampak tak? Dah nampak lain sikit kan? Kita jadi contoh simple untuk shading. Mana tu? Kita buat sini, cahaya tak kena kat sini. Jadi kawasan yang tak kena cahaya dia akan jadi gelap. Atau kita boleh tukar arah shading kita jadi ke arah dia macam ni. Arah dia dari situ. Okey, mana sini kena cahaya, sini tak kena. Kita gelapkan. Kita gelapkan. Ini pakcik buat yang tak kemeh ni. Tak apalah, pakcik buat contoh je. Nampak tak berubah? Daripada dari sini gelap, dari sini pula gelap. Okey. Tu contoh shading. Okey, jadi sekarang kita balik-balik ni. Okey, pakcik nak buat ni. Okay, pakcik buat balik yang ni. Susah pun dah. Okey kan. Jadi kan okey. Macam mana pula kita tak nak nampak petak ni tak maaf kan. Okay, daripada arah cahaya ni kita pun boleh buat arah bayang-bayang. Mana kalau cahaya datang di sini, bayang-bayang akan ke sini. Jadi kita ambil dia ni. Kita lukis bayang-bayang. Bayang-bayang ni selalunya kita ambil balik dalam bentuk objek tu. Okey, kalau macam ni petak, bayang-bayang kita buat macam petak sikit. Nampak tak? Sekarang dah rupa macam petak tu ada atas lantai. Okey. Sekarang pakcik pergi demo kedua. Okey, macam mana pula shading ni boleh membentuk satu objek yang nampak flat macam bulat ni kepada nampak macam 3D sikit. Okay, kali ni pakcik nak ambil arah cahaya macam ni. Arah cahaya macam ni tengok pakcik shading kan. Okey, pakcik buat shading kan. Pakcik ambil ni. Nampak tu pakcik shading kan. Ada nampak perubahan tak? Apa jadi dah ni? Nampak macam daripada bulat ni, bulatan ni daripada nampak dia macam satu bulatan yang lepeh, tak sekarang dia dah mula nampak 3D dia. Ini efek yang shading boleh, efek yang shading buat pada atas lukisan kita. Nampak? Simple je. Pakcik cuma buat lekuk macam ni dan tengok. Bentuk bulat yang yang flat tadi dah jadi macam ada sikit timbul. Jadi tapi kalau kita nak lagi power lagi, okay, kita ambil sini. Kalau macam ni pun kita boleh buat highlight. Kalau macam tengok tadi kita buka balik lukisan tadi, kita ada highlight. Ini kita panggil highlight. Ni. Tengok ni. Dia shading shading ni pun pakcik lupa kat bawah. Dia shading ni selalu dia ada, at least dia ada 3 lah. Satu kita panggil highlight, satu kita panggil terang ni. Itu kita panggil highlight. Satu lagi kita pakcik cakap betul warna base ataupun warna asas, iaitu selalu warna macam ni lah. Dia tak gelap, dia tak terang. Dia warna pertengahan, ter-highlight dengan gelap. Lepas tu kita pergi ke shade. Shade yang bahagian gelap ni. Jadi tadi jadi kita balik ke bola tadi. Kita pakcik terang balik ke bola. Dalam kes bola ni, kelabu ni kita pergi base color. Ini kita pergi base color. Yang pakcik buat jadi apa ni? Jadi yang pakcik buat ni kita punya shade color. Okay, sekarang pakcik nak buat highlight punya color. Highlight punya color pakcik buat dekat, ambil cahaya ni pakcik buat kat sini. Highlight, tapi highlight ni pakcik buat simple lah. Pakcik nak buat macam bola ni berkilat. Buat macam tu lah.
Tengok. Nampak tak pola ni dah tak ada macam bulat, lipit dah. Dah berupa macam, kita tengok dah berupa macam bentuk sfera. Okay, jangan lupa, nak bagi nampak cantik lagi, kita pun buatlah bayang-bayang kat bawah ni. Ya, pakcik ambil sikit. Pasal pada bulat. Okey, pakcik bentuk sikit macam bulat. Tengok kan? Apa beza je? Kita tengok sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Sebelum, selepas. Apa kesan shading ni pada lukisan? Tengok daripada tengok bola tu, kita tengok sebelum nampak flat, selepas kita nampak dia cantik sikit, macam melengkuk sikit, apa macam rupa macam bola, bukan macam rupa macam bulat. Bulatan lepit tu. Sama juga petak tu dia walaupun dia dah nampak macam bukan, tapi bila kita dah nampak macam 3D, tapi bila kita tahu shading 3D tu lebih nampak lagi. Betul tak? Okey. Jadi kita buat sikit aplikasi lah. Pertama aplikasi, pakcik nak tengok, nak tunjuk aplikasi macam mana kita nak shading pokok. Katakan kita punya pokok tarik di arah sini. Macam di arah sini, kita pun boleh lah shadingkan bahagian belah bawah. Okay, kalau macam contoh macam pakcik buat sini. Kita buat shading sini. Sini. Apa jadi bila kita buat shading ni, dia akan pokok tu akan nampak kelihatan lebih rendang. Atau macam ni, pakcik shading belakang Betul tak? Kalau tengok ni, kalau bandingkan sebelum tadi, bila kita buat shading macam ni, walaupun simple, pokok tu akan kelihatan lebih rendang. Lepas tu kita boleh tengok macam kawasan ni. Nampak beza kan? Nampak beza dah. Tu kita tengok macam ni macam. Ini tak apalah, korang tak tahu tu sebab pakcik cakap ni, korang ikut-ikut lah. Tapi pakcik cakap ini lebih pada pakcik nak tunjukkan konsep. Nanti kan kita go on forward lagi, nanti kita akan pergi lebih detail lagi. Atau macam dia, atau dah pokok ni kat sini. Lepas tu kita pun boleh shading sikit pokok ni. Lepas tu kita pun letak bayang-bayang pokok kat bawah. Tengok. Dah beza kan? Walaupun ini pakcik tak buat ringkas je. Tapi itu pun nampak kesan. Tengok daripada pokok ni flat, nampak lebih macam lebih rendang. Itu efek-efek yang shading boleh buat. Okay, sekarang kita pergi ke orang ni pula. Orang ni pakcik nak buat arah cahaya dia macam ni. Sama, kita tengok. Okay, macam tadi kita tengok di bawah tengkuk ni, kita buat shading. Kita shading macam ni. Lepas tu, bawah-bawah rambut ni, kita shading ke dia. Kita tahu. Lepas tu dalam telinga ni pun, sebahagian kita buat shading. Lepas tu mata. Tu bawah hidung, tu bawah mata situ. Lepas tu rambut pun kita boleh shading. Cahaya macam ni. Jadi kat sini bahagian ni akan jadi terang. Bahagian ni akan jadi terang. Boleh nampak ke? Bahagian ni akan jadi terang. Jadi bahagian belah ni dia akan gelap sikit. Jadi kita buat shading kat sini. Ini shading ringkas. Bila kita buat macam tu, kita nampak apa? Rambut tu akan nampak macam lebih tebal. Tak ada kalau korang rasa macam kenapa aku lukis macam rambut tu nampak lepik je. Inilah rahsia dia. Kita buat shading. Kita buat shading macam kat belakang kepala ni kita gelapkan. Dia akan nampak lebih tebal. Nampak cantik.
Dia buat kepala ni, muka, dia buat hidung, situ sikit. Tengok bawah tengkuk. Tengok. Ada perbezaan kan? Dia ni pakcik buat bawah tengok. Dia pakcik gelapkan ni. Nampak betul-betul kat sini. Kat sini pun pakcik gelap sikit. Kat bawah ni pun pakcik boleh gelap sikit. Korang nampak tak, ada rambut tu macam kelihatan lebih tebal. Nampak tebal, dia tak ada nampak lipik. Kalau tidak sebelum ni kita ada nampak lipik je. Kita tak nak rambut tu nampak lipik lah, kita buat shading. Tengok, nampak ada beza kan? Kita tengok balik sebelum shading. Dah shading. Sebelum, dah. Sebelum, dah. Sebelum, dah. Tengok, nampak ada berbeza tu kan? Nampak tu. Sebelum nampak lepek, dah tu ada nampak macam ada ketebalan sikit. Pakcik tu akan buat kat sini. Dia key point dia untuk starting macam pakcik cakap. Sebab pakcik tunjuk petak. Mana cahaya datang, kat situ kita letak highlight ataupun kita tak buat apa-apa. Jadi mana kita tentukan cahaya tak ada, mana terselindung, kat situ kita gelapkan. Macam kita buat kat kotak ni. Kita gelapkan. Itu basic dia. Lepas tu macam tu juga dengan bayang-bayang. Kat mana arah cahaya kita. Kalau arah cahaya kita macam ni, bayang-bayang dia macam ni. Kalau tegak, macam dia macam buat hampir tegak ke atas, bayang-bayang dia akan jadi hampir 100%. Betul-betul di bawah dia. Sama juga dengan bulatan ni. Datang arah sini, jadi bayang-bayang dia dekat sini. Lepas tu bayang-bayang tu selalu kena ikut bentuk objek tu. Kalau macam ni, macam buat bayang-bayang tu, dia apa? Bulat, hampir bulat. Sebab apa? Bola bulat. Kat bawah ni pula petak. Sebab apa? Petak lah. Ini kotak. Kotak ni petak lah kan. Jadi itulah dia. Okey. Jadi pakcik rasa cukup lah kot. Harap apa pakcik punya penerangan ni korang boleh faham lah. Nanti kan benda ni kita akan berlatih dari semasa ke semasa. Kita akan pergi. Nanti korang nanti lepas ni pun pakcik nak akan pergi lebih advance sikit lagi. Mungkin pakcik akan pergi ke belah perspektif dulu. Tapi sebelum perspektif, pakcik nak settlekan ni dulu. Nanti kan kita gabungkan ni dengan perspektif. Kita akan tengok nanti macam mana kita boleh hasilkan satu lukisan lah. Okey. Jadi okey lah. Kita berhenti kat sini dulu. Okey, seperti biasa. Jangan lupa like. Subscribe. Kalau nak tahu, bagi korang nak tahulah video pakcik akan datang. Kalau cik tak subscribe, mana nak tahu kan. Lepas tu jangan lupa, kalau ada apa-apa nak soalan, tanya, komen. Boleh komen. Kalau pakcik boleh jawab, pakcik akan jawab. Kalau pakcik rasa komen tu perlukan pakcik buat video, pakcik akan buat video. Okey lah. Jadi itu je lah untuk episod kali ni. Okey, macam biasa, jangan berhenti berlatih, teruskan berlatih. Memang kalau mula-mula tu nampak tak cantik, sebab itu, tapi itulah pentingnya. Kalau kita nak belajar skill ni, kena banyak berlatih. Okey kan. Jadi kita berhenti kat sini. Kita jumpa di episod yang akan datang. Okey, bye.